Tetapi penting untuk dinyatakan bahawa United sedang memantau beberapa pemain dalam posisi serangan. Assalamualaikum dan salam sejahtera game bola sepak. Selamat kembali ke channel Hisham Football Talks. Macam biasa, aku ada dekat sini nak update dekat hampa semua pasal dunia bola sepak, terutamanya bab perpindahan pemain. Dan hari ini kita ada perkembangan penting yang aku rasa hampa semua wajib tahu. Kita akan sembang pasal Ange Postecoglou mengenai masa depan beliau, Liverpool pula, Frimpong, Christmas dan Wies, dan United Cunha, Bruno dan posisi nombor 10. So, jom kita mulakan. Situasi Ange Postecoglou di Tottenham makin panas dalam beberapa jam akan datang. Dijangka Daniel Levy, pengurusi Spurs, akan membuat satu keputusan yang sangat besar tentang masa depan Ange. Walaupun Ange sendiri sangat-sangat confident yang dia akan kekal di Tottenham, dan dia juga pernah berkata di hadapan media dan juga staff club dia percaya dengan projek Spurs ni dan yakin pasukan ni boleh mencapai kejuaraan Liga. Cuma di dalam dalaman kelab, mereka masih membuka pilihan lain. Dua nama calon pengurus baru yang disebut-sebut ialah Marco Silva, pengurus Fulham, manakala Thomas Frank, pengurus Bradford. Kedua-duanya amat diminati, tetapi setakat ni masih belum ada keputusan muktamad lagi, dan Postecoglou pun tak dapat sebarang pengesahan apa-apa pun setakat ini. Kita akan tahu lebih lanjut dalam tempoh 24 ataupun ke 40 jam akan datang. Okey geng, dalam minggu ni saja dia akan menjadi satu minggu yang sangat penting untuk Liverpool. Sebab apa aku kata minggu yang penting? Sebab Jeremy Frimpong dah rasmi dia main dah ke Anfield. Semua selesai, kontrak dah sign, pengumuman pun dah settle, no turning back. Manakala untuk Milo Kritis pula, Liverpool dan Bournemouth dalam fasa final talk. Terma peribadi dengan pemain dah okey, dah selesai, tak ada sebarang masalah, dan sekarang depa ni tengah duk runding harga antara klub, not far away lagi. Sabarlah fan-fan Liverpool dan pemain yang menjadi tumpuan dan paling ditunggu-tunggu oleh penyokong Liverpool semestinya Florian Wirtz. Dan saya nak update, Liverpool dengan Leverkusen dah mula komunikasi sepanjang hujung minggu ini. Tawaran sekitar 130 juta euro dah dihantar, dan pihak Leverkusen pun dah terima offer tersebut. Wirtz pun berminat nak main Liverpool, so jangan risaulah. Ejen dia pun dalam hubungan yang sangat baik dengan klub. Belum dia main dah lagi tak rasmi lagi, tapi setakat ni perbincangan antara Leverkusen dan Liverpool sangat-sangat positif. Kalaulah semuanya berjalan dengan sangat lancar, dalam beberapa hari saja lagi dah boleh settle, dan Florian Wirtz mungkin akan sertai Liverpool secara rasmi pada minggu ini. Mungkin tak rasmi lagi. Dan mengenai Man United juga, saya nak sentuh pasal Marcus Cunha. Dia pun dah rasmi, dia main dah, walaupun ada yang sangat ragu-ragu. Aku bagi tahu awal-awal, kontrak 5 tahun, bayaran sekitar 62.5 juta euro. Semuanya sudah selesai. Manakala untuk Bruno Fernandes pula, ejen dia Miguel Pinho sekarang ada dekat Munich. Akhirnya masih try sangat-sangat kuat dan sangat try hard dan untuk meyakinkan Bruno untuk menyertai mereka, dan mereka sanggup bayar yuran yang sangat-sangat besar untuk mendapatkan Bruno. Jadi United pula nak buat perbincangan secara dalaman yang boleh dikatakan dalam minggu ni untuk tetapkan langkah seterusnya. Dalam masa yang sama pula, United sedang pantau beberapa pemain serangan, especially pemain nombor 10 yang main di belakang penyerang utama. Antara nama yang disebut-sebut iaitu Bryan Mbeumo, pemain Bradford, pemain yang sangat diminati oleh banyak klub, bukan MU saja yang minat. Newcastle, Arsenal pun tengah perhatikan Mbeumo ini. Kita jangka mungkin akan ada gerakan dalam minggu ni juga untuk pemain yang mungkin akan keluar dari United. Awasi nama-nama ni: Marcus Rashford, Jadon Sancho dan juga Garnacho. 3 nama besar, tapi semuanya bergantung pada tawaran dan strategi baru United pada musim depan. So gang, pendapat anda macam mana? Patutkah Spurs kekalkan Ange Postecoglou? Wish betul-betul sesuai ke dengan Liverpool? Dan United perlukan lagi nombor 10 ataupun simpan Bruno lagi di United? Main komen dekat bawah. Aku nak baca pandangan hangpa. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe channel ini. Hidupkan lonceng notifikasi untuk mendapat semua update panas bola sepak daripada aku. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye. Dia Maida.